Majlis Rumah Terbuka Malaysia merupakan acara tahunan peringkat nasional yang dianjurkan bagi meraihkan pelbagai perayaan di Malaysia. Sempena sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini, dataran bandar Sibu Fasa 1 Sarawak dipilih menjadi lokasi acara. Pelbagai keunikan dan kelainan bakal ditampil dengan menonjolkan produk pelancongan menarik di Sarawak. Syahril Sarapudin yang kini berada di Sibu Sarawak ada butirannya. Syahril, teruskan. Baik, terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah keadaan terkini di dataran bandar Sibu di Sarawak ini memang keadaan begitu meriah sekali dengan keadaan cuacanya alhamdulillah baik. Tak hujan pada ketika ini, kita doakan semoga keadaan cuaca ini kekal kerana beberapa ketika saja lagi ini dia gambarannya dah pun ramai rakyat yang berada di sini untuk menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan tiba bila-bila masa sahaja sebenarnya dari sekarang. Dan saya nak bersama dengan yang berbahagia Encik Salahuddin Mat Saleh sebagai Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Terima kasih Encik Salahuddin sudi meluangkan masa sekejap bersama kita dalam berita ini. Okey, kalau boleh kita gambarkan kepada para penonton sekalian bagaimana situasi dan juga acara yang akan berlangsung malam ini. Ya, pada malam ini merupakan siri pertama Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina yang akan diadakan di dataran Sibu Fasa 1 Bandar Raya Sibu. Syukur alhamdulillah cuaca pun agak baik. Walaupun beberapa hari ini hujan, tetapi rahmat jugalah pada malam ini menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku tetamu hormat kita. Jadi program malam ini persembahan yang menarik saya kira. Daripada artis-artis yang kita bawa daripada Kuala Lumpur merupakan anak Sarawak. Contohnya Dewi Liana, Lestaria, kemudian kita ada Dayang Nur Faizah. Dan kita juga ada Jerry Kamit sendiri, kita punya pemain sapih tempatan yang telah merentas seluruh dunia. Dan juga kita menunggu ucapan amanah daripada Ketua Menteri Melaka, Wakil Masyarakat Cina iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Wang Fungko, dan juga ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Kita tahu Majlis Rumah Terbuka ini bersifat pergi ke negeri-negeri dan kali ini Sarawak dipilih. Mungkin apa signifikan sendiri? Ya, saya kira Bandaraya Sibu merupakan bandaraya yang mungkin ramai penduduk masyarakat Tionghoa, asalnya kaum Fuchau. Mereka ni business person. Jadi berketepatanlah dengan ramainya masyarakat di Sibu ini. Jadi saya kira perayaan lebih meriah. Lebih meriah dan jarang kita dapat ke sebelah Pulau Borneo ni Jadi saya kira kita nak tunjuk keunikan kepada masyarakat di lain-lain negeri di Malaysia bagaimana perayaan ini dirayakan di peringkat daerah Sibu atau bahagian Sibu di Serenggi Sarawak. Selain daripada persembahan, saya dimaklumkan majlis ini juga bersifat kenduri rakyat. Adanya makanan tradisional semua kaum dan juga Sarawak. Ya, sebenarnya kita juga menyediakan juadah secara percuma minuman dan makanan-makanan di gerai-gerai yang kita sediakan makanan. Dan saya kira rakyat pun sedang menikmati juadah-juadah tersebut dan terdiri daripada makanan-makanan kaum Tionghoa itu sendiri dan juga makanan tempatan negeri Sarawak tu agak unik. Okey, baik. Agak sekali mungkin yang berada di Sibu dan juga berdekatan masih lagi melihat TV di rumah ni, jemput mereka ramai-ramai. Saya kira datanglah ke dataran Sibu yang mana berdekatan. Persembahan kita akan bermula sebentar lagi dan selepas habis majlis rasmi kita akan ada lagi persembahan konsert untuk rakyat sehingga ke jam 11 dan kita akhiri dengan juga ada tembakan bunga api. Untuk khas untuk orang-orang Sibu. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz Salahuddin. Insya-Allah kita doakan semuanya berjalan lancar dan anda semua mungkin yang kalau jauh sangat tak sempat nak datang sini, insya-Allah kita akan bawakan kepada anda secara langsung tepat jam 8.30 malam nanti melalui siaran TV1 dan juga TVI. Jadi terus bersama kami untuk dengarkan amanat yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang kita bawakan secara langsung kepada anda. Jadi ini yang dapat saya gambarkan terkini. Kita jumpa lebih kurang beberapa minit saja lagi dari sekarang. Kembali bersama rakan tugas di studio Kuala Lumpur. Aspek